gang, this is my outfit for Raya. Oh my god, it's so pretty. It's from Kiza. Dress, one piece je. Tada! Oh my god, look. Weh, orang main merchant pula pagi-pagi ni. So guys, I'm done. So this is our final look. Okay, dia macam ni. This is me. My tudung. Ya, dia macam selempang macam tu with this Kiza. Aku tak tahu kenapa dia tukar dalam je warna biru tiba-tiba. Sorry. So sekarang kita on the way balik kampung. Wajib cuba. Jelas tak? Ayam penyet istimewa Mary Brown. Bye Pak Nga. Gigi. Bye Mak Nga. Syirak senyum dulu. Syirak senyum dulu. Melakau. Okay, senyum dulu. Tak nampak. Tak nak. Maklum ni. Bapak dah. Bye Syirah. Bye. Bye Mak Nga. Bye. Abang tak bye-bye. Bye Zara. Jom bye. Acik nak tegak gambar. Nak tegak gambar lagi pula. Dekat rumah Atif. Oh my god, so okay. So tadi tu yang dekat jalan tu sebenarnya, yang dekat jalan tu tadi sebenarnya jumpa Pak Nga. Sebab Pak Nga tak raya sini, dia raya tempat lain. Panakan ni homestay dia. Dah tahu tak kenapa Papa lambat? Homestay. Bunga api dia tinggal. Faham? Papa nak minta jasa baju ke Panas apa? warna lain. Mama warna lain. Mama, Papa memang warna lain. Assalamualaikum. Selamat datang. Tak payah lah. Datang. Homestay saya. Sebelah rumah Fatih. Malah tak. Ambil rumah salah satu ya. Ambil rumah salah satu. Ada bilik kita orang semua. Mana bilik kita? Tu. Bilik kita mana? Oh ya ke? Sini bilik kita. Nasi tak nampak kaki. Icah macam tak umpuk je. So kita akan tidur di sini. Ni sebenarnya rumah Mati. Cepat datang. Rumah Mati dia baru beli. So kita raya kat sini lah. Oh my god. Okay. Aku ada. Cepat-cepat makan. Ni rendang ayam dengan nasi lempek. Cantik dah masak ni. Cantik. Nampak je. Saya yang bawa. Ada semua ada. Jangan aku tak makan. Okay. Tak makan. Okey tak? Okay. Mak lembu dah. Macam bongok je. Kak Gem kata-katanya dong. Macam gampang. Kak Gem kata-katanya dong. Jauhi dadah kata-katanya. Kak Gem kata-kata Kak Tam kata-katanya dong. Macam gampang. Sikit. Kata-katanya dong. Kata-katanya dong. Kata-kata apa? Tak apa. Apa ni? Kak Tam kata-katanya.
berapa kereta? 3, 4. 4. Okay, ada 4 kereta. Sebab abang tak bawa kereta ni Cah. Abang tak bawa kereta. Habis apa naik dengan siapa? Dengan Uda. Muat? Sebab abang duduk kat bumi. I see. So aku naik kereta lain sekarang ni. Kita bapa kat depan. Ya, kenapa kena high macam tu Janganlah. Kenapa kena high macam tu? Janganlah artis saja. Oh my god, oh my god, oh my god. Geli-geli. Ini sebelum tidur. Ini masa tidur. Tudung masih on point lagi. Tudung masih on point lagi. So, yeah. Nak pergi mana Honda ni? Laju ada kepala. Look at that. Oh my god, what is that? What is that? Girl. Okay guys, sekarang dah pukul... Mana phone aku? Sekarang dah pukul 6.25. Buka tu, share location. It's late already, tapi sekarang ni masih tengah on. Muka aku pun still glowing lagi. Sekarang ni kita orang baru raya rumah. Ni rumah yang ke berapa? Ni rumah yang kedua. Sebab tadi kita orang sampai lambat. So first day raya, sikit je raya rumah dulu. Esok baru jalan raya full. Lepas tu ni nak pergi lagi raya rumah orang lagi. Bukan rumah orang, rumah family lah. Rumah family lah. Rumah Tok Andak pula kita nak pergi. So banyak pun lagi. Lepas tu esok banyak gila tempat kita nak pergi mana Fatin? Ceng. Tanjung Cheng lagi? Kita tak tahu tapi banyak lah. Okay, banyak. Esok nak raya. Okay. Okay, sekarang ni kita tengah stop sebab nak... Tak ada orang nak pergi kedai. Aku tak tahu orang nak beli apa. Nampak tak? Kau tak nampak? Kereta papa. Kereta acu. Kereta Uda. Tak tahu kat mana. Tak nampak. Oh, kereta Uda sebelah kereta papa. Kita akan pergi ke Maidin sebab nak cari baju masuk. Google Map. Kita akan pergi ke Maidin. Maidin, Mytech. Nearest Maidin. Cahaya nur gila. Cahaya nur gila. Betul. Kita pergi Maidin. Okay. Dah sampai kat Maidin. Dengan baju kurungnya. Nak jatuh. Oh my god, girl. Cantik tu. Sebab malam. Mana ada? Dia kan selalu masuk kamera lain dia macam ni. Dia ada artis ke? Tengah mencari Shermin. Ni kot Ma. Ni. Betul. Boleh macam tu. This one. Jangan colour yang buruk-buruk. Colour estetik sikit. Estetik mu. Tak nak ni. Yang putih tu lawa sikit. Kan? Tapi kan nanti kau tahu lah. Sebab kalau putih boleh buat macam ni. So ramai lah orang Estetik gambar. Nanti anak-anak artis tangan kotor. Cakap lah, don't touch. tulis don't touch. Macam mana nak keluarkan ni? What do you mean? Girl. Dah. Tak mengejek kan? Okey dah. Kenapa mengejek? Tak ada cermin dia, kita tengok gambar kita buruk dalam ni. Dia apa kan? So kena rukiah dulu. Cantik-cantik tu masuk orang lagi. Rukiah dia kata. Kalau dia mengejek nak suruh dia buat. Dah baju masuk. Baju masuk. Okay. Cepatlah ikut sini. Nanti Isha simpan cermin tau. Jom masuk. Betul masuk. Wait. Isha suka dia tu. Wait. You don't love me like I love you. Wait. Fatin. Anda rasa tu kau punya trademark lah. Hai. So kita dah habis membeli baju. So kita dah habis membeli baju. Now I shop. Masa aku tak jatuh nanti kamu. So
Rena nak pergi Family Mart pula. Nak beli makanan. Okay? Sekarang ni kita nak pergi Family Mart. Sekarang pukul berapa? 11.04. Okay, sekarang pukul 11.04. Sabar. Boom! Ui, ramai juga. Dia punya ramen semua dekat dalam lah. Betul memang. Betul. Pasal Umi. Tolong Umi je. Ni terus ni. Sini kan? Buka masuk. So, kita dah siap. Dah cantik kan baju aku? Terima kasih. Untuk raya saya aku pakai pink. Nak pakai jawab orange. soalan Mak Suni kejap. Apa? Ini okey tak? Glitter okey. Tapi base dia warna apa? Coklat lah. Coklat. Okay, let's go. Korang tak nak kan nak kereta Anis? Adik nak ramai. Afiq nama. Tak. Ni tak tahulah. Malam aku gelak. Kenapa cerita Kita akan pergi beraya. Kenapa ni? Nak start gambar lah. Okay, cepat-cepat. Okay. 1, 2, 3, 4. Takut. Gambar apa ni? ada lighting je tak gambar? Okay, cepat. Ambil record. Record raya spoil. Tekan lagi. Pak Ibi Sarip masak mi goreng. Dia ke? Mak terima dah mesej dah. Loh nanti kita jumpa tau. Mak Teh belum mandi lagi ni. Tengok ni, si Orang dah kita sampai cabut. juga. Dia kata ni Pak Ali jemput ni. Aku pergi beraya ni rumah first lah untuk hari ni. Mak kau aku nak terjatuh siap. Tengok. Nasi goreng pagi-pagi. Oh my god, sumpah sedap. Review. Rumah kedua. Handphone. Panas ah. Ambil apa? Ini makan-makan je. Ha? Nak jom. Tu mak ambil kan? Hi guys, so sekarang ni kita orang nak pergi Zeus Coffee. Sebab sekarang ni kita tengah relax dulu. Sepatutnya nak lepak rumah Mak Teh. Tapi sebabkan kita nak Zeus Coffee, so kita pergi Zeus Coffee dulu. Sebab ada certain rumah yang tak ada orang, so kita terpaksa tunggu sekejap. Kau kena barai dah weh. Ya, sebab ini kampung dekat ni. Lipstick tak ada dah mak. Oh, agak dah ada. Sekarang Kau saya lipstick ke? Saya lipstick. Tak nak, lipstick kau tak cantik. Oh my god, Anas tau. I wear more Bellas. Okay, fine. Tapi shiny kau muka kat dalam ni. Do you see that? Okay. Yeah. Coffee. Ada? Aha. Like. Ni video. Tahu. She pergi cantik. Kali ni
kita beraya dekat Zeus Coffee. Sebab dah bosan minum air sirap, nak minum kopi pula. Cantik lah, cantik. Dah siap. Siap. Kita pergi cabi. Okay, bye. Gelap lah. Kalau bye. Annyeong. Tak nampak kau pun. Annyeong. Coffee. Aku punya vanilla latte. Diorang punya apa? Chocolate frap Double chocolate frap. So vanilla dia dekat bawah ya anak-anak. Rasa teh tarik. So sedap gila. Cincap. Teh tarik. Macam teh tarik ais. Tak, perumpamaan dia lah. Tapi lebih kopi je. Oh my god, sedap gila. So we ice cream. Tunggu orang ni. Yeah, what is this? What is that? Wah, so lembut your suara. Fatih, what did you get? What is that? Sama dengan abang. Oh, cornetto. Aku beli. Okay, ni yang better. Kita orang tanya. Dah tanya dah tadi bodoh. Astaghfirullahalazim. Kita orang sebenarnya tengah nak on the way balik. Tapi disebabkan kunci dekat Fatih. Dan dia stuck dekat traffic light. Bukan traffic light, dia start kat simpang 4. Okay, dia stuck kat simpang 4. Simpang 4 tu jam. So, terpaksalah kita duduk sini sekejap. Oh my god, dengar kat bunyi. Okay, kita nak pergi berlima. Pergi raya. Tiga apa? Bukan lah. Bukanlah apa-apa dia Kita nak kita pagi baru. Ini depan lagi Yeah. Wow. Habis dah? Belum lagi. Hai. Ini adalah day 3. Kita akan beli KL. Okay guys, itu je untuk vlog kali ini. Bye bye guys.